Polis Melaka mendedahkan wanita yang mendakwa suaminya salah seorang daripada 3 suspek ditembak mati dalam insiden di Durian Tunggal baru-baru ini, sebenarnya bukan isteri lelaki berkenaan, sebaliknya hanya pasangan kekasih yang tinggal bersama. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata, siasatan mendapati wanita berusia 31 tahun itu bukan sahaja tidak mempunyai hubungan suami isteri dengan suspek, malah mempunyai 10 rekod jenayah lampau sejak tahun 2012. Zulkhairi berkata, 10 rekod jenayah wanita itu melibatkan kes curi kenderaan, samun, cubaan bunuh dan yang terbaru, samun di Jasin pada Julai 2025. Beliau turut mendedahkan bapa wanita itu yang berusia 55 tahun turut memiliki 24 rekod jenayah sejak tahun 2002 membabitkan kes curi kenderaan, samun, cubaan bunuh dan bunuh termasuk beberapa kes yang telah menyebabkan dirinya dipenjara sebelum ini. Dalam pada itu, Zulkhairi memaklumkan bahawa kes tembakan Durian Tunggal itu kini diambil alih oleh Unit Siasatan Khas Bukit Aman dan Polis Melaka memberi kerjasama penuh. Pada 24 November lalu, 3 lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa melibas parang ke arah seorang anggota polis di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal. Kejadian pada jam 4.30 pagi itu menyebabkan anggota polis berpangkat korporal berusia awal 30-an cedera parah pada lengan kiri.